Wang bukan segala-galanya. Sejujur-jujurnya, wang bukanlah segala-galanya. Tapi cuba kita hidup tanpanya. Ia membayar bil, meletak makanan di atas meja dan memberi kita pilihan sama ada percutian tambahan, wang membantu keluarga atau sekadar bernafas pada akhir bulan. Pendapatan tambahan yang dapat mengubah kehidupan. Tetapi pendapatan tambahan tidak sepatutnya datang dengan tekanan tambahan. Lebih banyak masa bekerja, kurang masa untuk perkara yang benar-benar penting. Itulah sebabnya kita perlu bekerja lebih bijak, bukan lebih keras. Pelan pemasaran yang kukuh boleh menukar masa lapang anda menjadi masa pendapatan, terutamanya bila anda mempunyai produk yang sebenarnya diperlukan oleh orang ramai, seperti penyelesaian masalah kesihatan, penjagaan kesihatan dan kecantikan yang benar-benar berkesan. Pemasaran bukan hanya membuat posting dan berharap, tetapi dengan memahami penonton, anda menawar nilai sebenar dan muncul secara konsisten. Ini adalah strategi dan pelan hala tuju. Apabila anda mempunyai rancangan, anda berhenti mengejar dan mula menarik perhatian. Anda membina kepercayaan, anda membina jenama, anda membina pendapatan langkah demi langkah. Jadi, wang penting. Tetapi, apa yang lebih penting ialah rancangan anda penting. Tindakan anda penting. Dan dengan alatan yang betul, produk yang betul dan pasukan yang betul, bukan sekadar menjual, anda sedang berkembangkan, anda juga membina sesuatu yang kekalan. Bersedia untuk mencipta kisah kejayaan anda sendiri. Mari bina rancangan pemasaran anda dan mula memperoleh pendapatan yang anda layak. So, pergi ke profil Dennis, klik link di bawah, masukkan maklumat anda. Dennis akan kontak anda dengan segera. Let's join Dennis.